Assalamualaikum. Hari ni kita nak masak tumis sayur sawi putih. Sawi putih ke kubis putih? Mak pun tak berapa pasti. Ini kita tumis dulu bawang putih dengan bawang merah. Kita mayangkannya lah ya. Lepas tu masukkan cili dengan carrot. Carrot ke lobak merah. Lepas tu kita tumis lah. Oseng-oseng. Lambat sangat dia. Geram pula aku tengok mak ni lambat betul masak. Lepas tu masukkan tu kubis. Kubis ke sawi ni? Mak pun dah lupa lah. Kita iris tu besar-besar sikit gitulah. Kubis ni kubis putih. Kita masak tu penuh satu periuk. Satu kuali. Oseng-oseng lah bagi dia masak betul. Lepas tu masukkan garam, ajino. Sebab penuh, dah susah sikit lah. Lagi pakai sundip macam ni. Dalam sayur ni mak ada bubur sos tiram ya. Tapi sedap juga kalau ada bubur sos tiram. Apalah mak ni. Kadang-kadang tak suka, kadang-kadang suka. Okey lah rasanya. Kadang-kadang kita tak tahu kan ya. Ini buat tempahan je. Mana dah tahu rezeki kita. Jadi mak buat je lah. Mak jual murah je. Macam nasi bajet gitulah. Dalam 4,5 gitu. Gitu je lah. Nak sambung-sambung ceritanya pun tak tahu mak nak cakap apa. Okey dah masak ni. Okey dah sudah tu kita angkat aje lah. Ya, matikan api. Masak sayur sebenarnya ringkas saja. Lama sangat mak ni. Dah sudah tu kita packing lah. Hari ni ada 5 orang buat tempahan. Buat nasi campur. Tapi kita asing lah ya. Okey lah, cuma gini aja ceritanya. Assalamualaikum.